makan lagi weh. Pukul 6.30 pagi tadi makan. 9.30 makan lagi. Buat makan ni. So inilah homestay kita dekat Terengganu, Angno Homestay Kepong. Kepong Kuala Lumpur. Kubang kacang macang. Ni Kelantan. Ni Kepong Kuala Lumpur. Terengganu ada tiga negeri. Itu dia. Masing-masing tengah mengisahkan cerita peribadi. Ni pun sama tak habis lagi dengan kasut dia. Daripada 2 hari lagi selesai lagi. So ni homestay kita dalam. Sekarang ni tengah prepare nak pergi ronda-ronda di Kuala Terengganu. Stay tune guys. Ikan dah habis pun. Tak habis tu luar tu. Tak habis. Bawa sini. Tak habis. Sudah tu. Ikan habis tak ada kandung. Pek. Pek nak cakap. Tak nak buat sikit. Boleh. Bawah ni tak kerti ya. Tak kerti makan. Tonnya goreng tu ni bawah ni tak kerti makan tu. Orang pati bawa mana ni pergi. Lepas balik makan, kita repair motor. Kau ke tak? Motor member ni. Duk maintain dengan mama kena turun satu mata. Motor member ni tukar spoket. Sebab dia pakai spoket. Pakai spoket kecil. Memanglah. Lepas tu nak pakai spoket besar. Sebab motor dia naik 100 km, minyak 200 sampai Terengganu. Sampai Terengganu minyak 200 motor ni. Ni motor ni. Lepas tu dia tukar spoket tu. Tak apa 120 dia. Orang sampai Terengganu minyak RM60, dia 200. Ni motor ni jahat kan. 50 km terbang RM20. Dia kaya ikan tu tonang. Kecoh lah dia ni bising. Nak apa? Jangan apa dia cakap putih apa lagi yang. Kita tengoklah dia repair, tengok tukar spoket nak bagi laju lagi. Kau jimat duit kau macam mana tak tahu lah. Yang buat live ke? Tak. Rekod tengok YouTube nanti. Orang buat YouTube. Vlog. YouTube Okey, ni mastermind dia. Inilah segala punca dia. Mastermind. Ini yang second yang ni. Ni yang second. Ya. Apa dia? Orang ni nak pergi buka motor. Ke highway buka motor. Berhenti air buka motor. Dah sampai buka motor. Dah malam buka motor. Tapi nak siap tak tahu. Aku nak ADV relax lah. ADV relax. Tak tahulah sampai bila tak tahu nak buka motor. Kat highway buka motor, atas jalan buka motor, dia tidur boleh buka motor ni. Tengok yang baju merah ni pemain racing. Mana ada? Ni, okey. So ni atuk mandu ni. Ni baju. Baju daripada Mr. Pring. Tolong ni kau pergi apa? Nampak? Ni baju ni aku buat. Dia 30 Mr. Pring.
Legacy. So kita kira motor 125 ada 2, SYR Kelong 1, RZ 1, 2, 3 biji aja RZ. Yang lain semua yang motor kacuk. Elegant ada 2 biji. Termasuk motor aku. So lah inilah pukulan RZ member. Okay guys, nanti kita sambung lagi. Stay tune. Kau nak apa? Kau nak apa? Ha? Apa? Cakap ah. Okay guys, sekarang preparation untuk kita nak gerak dulu. So yang lain-lain itu tinggal. Kita dalam 1, 2, 3, 5 orang kita caw dulu. Kita balik dulu. Sebabnya besok ada kerja, tak boleh nak tunggu. Kita caw dulu. Bawa balik. Jadi 1, 2, 3, 4 ADV, 5 RS 1. Okay, stay tune. Kita jumpa highway. Kita singgah di Modeko. Hai, gambar semua ni apa hal ambil gambar aku semua ni. Ni gambar aku ni asal. Okey, baiklah. Tepi laut pun makan. Wah, cantik. Dia blur je, bokeh. Jadi bokeh. Maknanya dia fokus kita belakangnya dia blur. Oh, betul. Ini dia kehabisan minyak. Ayo, hotel lagi tu. Abang agak kalau abang punya beli, dia punya lagi teruk. Mesti dia habis dulu. Itu ni sebab dia ikut belakang tu bang. Dia nak buat lagi dah kat sini tu. Nak buah lagi? Nak buah lagi? Apa? Dah tumpat. Apa? 15 kilo je lagi ni. 15 kilo tak sampai. Abang dah cakap lah, rasa tak boleh sampai ni. Tapi tak apa sebab abang fikir kau ada ni. Tu lah. Oh, Sebab tu lah tu. Tak berani kehabisan minyak. Lagi daripada ruang. So, orang ramai tu. Ibu buat masa. settle. Okey. Boleh gerak Boleh gerak. On the bike. Kelabu kamera. Kita dah sampai ke Sepah. Lebih kurang lagi setengah jam lah sampai Gombak. Sekarang ni kita berhenti minum air dulu. Haus. Kucing ke? Kat mana dia punya? Ni kereta-kereta mewah parking kat sini ni. Tak boleh naik genting tau. Tak boleh naik genting. Sekarang genting nak naik susah. Lagi satu ada tol. Lepas tu mak motor pun tak boleh naik. Naik ke atas duduk rem. Buat apalah, tempat orang duduk istirahat, kita duduk rem motor. So genting tak bagi naik ya. Jadi dah lepak macam tu. Jadi macam tu. Parking kat situ. Tak boleh naik. Nak merempik je kan. Ya, kita pergi minum dulu.
kita sambung sampai dekat Ombak.